Semalam, saudara-saudara tahu, kita bukan negara besar, kita bukan negara kaya, kita bukan negara tentera kuat. Tetapi semalam saya duduk di office pukul 10 pagi. Kedutaan Amerika kata, Anwar, pukul 11 Presiden Trump mau telefon. Sekarang ini kita sudah hilang pilihan. Kita mesti beli daripada Amerika Syarikat walaupun harganya tinggi. Jadi kita sudah terikat dengan Amerika. Yang saya heran ni yang amat berhormat Perdana Menteri sambil menari seronok. Kau seronok, kau punya pasal. Mahathir Mohamad kini menjadi saksi getir dari arah baru yang diambil negaranya, seolah menatap reruntuhan masa kejayaan yang pernah ia bangun. Dalam setiap ucapannya, tersirat nada getir dan kekecewaan mendalam bahwa Malaysia yang dulu ia banggakan sebagai bangsa merdeka dan tegas menjaga kedaulatan, kini berubah menjadi negara yang tunduk pada kemauan asing. Perjanjian perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat menjadi simbolnya, sebuah kesepakatan yang menurut Mahathir bukan lagi soal dagang, melainkan penyerahan harga diri. Bagi Mahathir, hubungan dengan kekuatan besar seharusnya dijaga dengan prinsip saling menghormati, bukan malah menunduk. Ia menyindir pemerintahan Anwar Ibrahim yang dinilainya terlalu mudah memberi ruang bagi kepentingan Washington, seolah Malaysia rela menjual kedaulatan demi secuil tarif. Mahathir menyebutnya sebagai bentuk penjajahan gaya baru, hal yang paling ia benci sepanjang hidup politiknya. Kini, pria tua itu hanya bisa berbicara dari pinggir gelanggang, melihat bangsanya melangkah ke arah yang tak lagi ia kenali. Lelaki yang dulu disebut bapak pembangunan Malaysia itu kini menjadi saksi dari apa yang ia sebut sebagai kemunduran moral sebuah bangsa. Sekarang ini kita sudah hilang pilihan. Kita mesti beli daripada Amerika Syarikat walaupun harganya tinggi. Jadi kita hilang kebebasan kita untuk menentukan dasar negara kita. Umpamanya kita perlu import daripada Amerika barangan elektronik, semiconductors dan lain-lain yang bernilai 150 bilion ringgit dalam jangka masa 5 tahun. 150 bilion dolar tu. Bermakna kita tak boleh beli daripada punca lain. Jadi kita sudah terikat dengan Amerika. Tun dah tengok apa yang agreementnya. Apa pandangan Tun tentang agreement? Saya nampak kita menyekat diri kita, kebebasan diri kita. Sekarang ini kita terikat dengan dasar-dasar Amerika Syarikat. Kita terpaksa beli barang daripada Amerika Syarikat. Dan bila kita beli barang daripada Amerika Syarikat, kita tak dapat beli barang daripada punca-punca lain. Dan kita terikut-ikut dengan cara Amerika apply sanction dengan negara-negara, kita juga terpaksa ikut. Bermakna kita sudah hilang kemerdekaan kita. Inilah yang Tun perjuangkan dulu, Tun. Concern Malaysian. Orang Malaysia yang berasa terkilan kerana perjanjian yang dibuat oleh kerajaan dengan Amerika Syarikat sebenarnya menghapuskan kebebasan kemerdekaan negara. Dan perjanjian itu amat berat sebelah. Kita terpaksa beli 150 bilion dolar barangan daripada Amerika. Kita terpaksa beli Boeing aircraft 30, tak boleh beli Airbus lagi dah. Kita terpaksa beli gas 3 bilion setiap tahun. Kita banyak paksaan kepada kita sehingga kita nak buat satu-satu perjanjian dengan negara lain pun kita mesti rujuk kepada Amerika dulu. Kalau Amerika bersetuju, barulah kita boleh dapat buat perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Dagangan kita dengan Amerika ini berjumlah 1 trilion ringgit. Hampir semua wang kita diguna untuk membeli barang daripada Amerika. Sama ada barangan ini baik atau mahal,
kita tak boleh nak tolak, kita terpaksa terima barangan daripada Amerika. Ini bermakna bahawa kita kehilangan market access. Kita tak boleh lagi beli daripada market. Dan akhirnya dengan perjanjian ini kita sudah hilang hak kita untuk membuat keputusan yang terkena kepada negara kita. Kita capai kemerdekaan pada tahun 1957. Pada tahun 2025 kita hilang kemerdekaan kita. Inilah yang dilakukan oleh Anwar, dan ini bertentangan dengan perlembagaan. Dia tak berhak menggadaikan negara kita ini. Kalau dia nak buat tindakan yang bertentangan dengan perlembagaan, dia patut bawa perkara ini ke Dewan Rakyat untuk mendapat 2/3 persetujuan daripada ahli Dewan Rakyat. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Apa yang dilakukan oleh Anwar bertentangan dengan peruntukan dalam perlembagaan kita. Banyak peruntukan termasuk 153 dan beberapa peruntukan yang lain. Jadi oleh kerana kita dengan perjanjian ini kita hilang negara kita, kebebasan negara kita. Kita semua bersetuju menolak perjanjian ini, dan kita akan berusaha supaya perjanjian ini dapat dibatalkan. Semalam saudara-saudara tahu, kita bukan negara besar, kita bukan negara kaya, kita bukan dari tentera kuat. Tetapi semalam saya duduk di ofis pukul 10 pagi. Kedutaan Amerika kata, Anwar, pukul 11 Presiden Trump mau telefon. Boleh jawab ke? Saya kata, kita orang kecil, tentu saya jawab. Sebelum itu Presiden Xi Jinping China datang. Bulan depan Presiden Trump datang Malaysia. Premier Li Qiang China datang. Perdana Menteri India Modi, Itali, Perdana Menteri Kanada, Presiden European Union Eropah, Presiden Brazil, Presiden Afrika Selatan, dia datang. Sebab bukan sebab Anwar, tapi kerajaan dan rakyat. Kerana ini rakyat Malaysia, Perlis, Selangor, Sabah, Sarawak itu sudah bangkit mau selamatkan dan bersatu dan jayakan ekonomi Malaysia. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar.